Ui, ni kau duduk belakang ni muntah ni. Kereta rasa tak stabil, rasa membuai. Owner dah tukar pakai adjustable. Lepas tu adjustable dia dah servis. Tapi dia rasa lembut. Memang rasa membuai teruk. Lepas tu ada bunyi-bunyian lah. Bunyi-bunyian yang mengilai. So bawa rasa kurang selesa sebab bunyi. Sebab dalam kereta ni senyap. Kabin dia senyap. Tu. Belah ni low shake. Barang koyak dah. Tapi low arm dia semua boleh tergabung. Low arm boleh tergabung. Press balik ni. Ni tu. Ni bol joint pecah. Bol joint pecah tu dia pakai lagi. So, Ya, bol joint ni pecah. dia pakai lagi. Mounting crack. Ni kita punya special Honda. Tengok ni. Tengok. Ni pun dia troubleshoot. So ni tahun 97. Yang ni tahun 2014, 15. Yang model. Odyssey. Duduk Odyssey. Yang ni ada masalah bunyi. Yang ni pun ada masalah bunyi. Dua-dua dia set. Apa? Ada certain kereta adjustable, high low soft hard. Dia punya nak adjust soft hard tu dekat bawah. Ada model dekat atas. So sekarang ni kita nak try tengok dekat atas. Sebab dekat bawah tak ada. Dia kata dia dah servis tapi dia tak adjust. Dia adjust yang paling lembut. So owner complain lah. Bila yalah, kalau penuh overload membuai lah kereta. Besi lambung. Tambah keberang. So ni kita try setting low hard. So kita test dulu. Tengok macam mana. Kalau tak ngam nanti benda ni dia akan banyak kali lah. Untuk adjustable ni memang agak leceh lah. Depend pada kereta. Dia sedap sebab dia rendah. Dah pakai dia rendah. Okay, tapi tak tahu owner puas hati tak sebab keras agak lah. Korang tahu lah.